Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan daripada eksternal dia panggil. Internal, qul a'udzu birabbil falaq. Eksternal, hak yang bisikan-bisikan luaran. Kawan-kawan kita apa semua ni tu kan disebut qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada, dengan apa? Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Jin ni hak kita tak nampak. Nas nampak dah? Nampak. Siapa dia nampak ni? Tu hak tukang komen tu. Tu hak tukang duk sampuk tu. Tu ni hak mai kita duk jumpa kat majlis-majlis ilmu. Hang ni aku rasa hang lama dah sabar. Cukup mah. Pergilah mahkamah buat pengaduan. Nah, dia pula tukang duk hasut kawan dia. Aku tengok hang ni baik sangat. Laki hang pijak dah pala hang. Kita pun mula terpedaya dengan kawan-kawan kita. Betul tak? Lalu kita pun langsung pergi ke mahkamah. Buat pengaduan. Minta cerai. Buat tuntutan fasakh. Bercerai kita. Kemudian apa jadi? Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan ke belum? Kalau tuan pergi ke muara, mari dicari ikan tenggiri. Daripada bunyi suara macam tak kenyang makan tengah hari. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita pada Allah. Allah rezekikan kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh keikhlasan hati. Kita datang ke sini beramai-ramai insyaAllah. Mudah-mudahan kalau ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada dalam kalangan kita yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, semoga Allah lah yang menunjukkan jalan keluar. Amin, insyaAllah. Kenapa saya mulakan begini? Sebab pagi tadi di Masjid Mu'az bin Jabal. Adakah yang daripada sana pagi tadi? Ada? Okey, ni kelumpulan yang boleh balik awalnya. Sebab dia rajin ngaji. Yang lain tunggu sampai saya selesai. Faham? Ada satu sahabat ni, dia datang daripada Sungai Buloh. Nak datang ke Masjid Mu'az bin Jabal. Datang daripada Sungai Buloh, kereta dia, tayar dia pancit dekat tol, nak exit tol. Masya Allah. Jadi semangat dia nak datang juga majlis ilmu, dia order Grab tak sampai-sampai. Jadi dia telefon suami dia dengan kuasa veto seorang isteri. Suami pun bergegas datang, tapi Alhamdulillah sampai dia ke majlis ilmu tadi, Masya Allah. Jadi saya rasa itulah kadang-kadang kan, ada orang yang dia sungguh nak datang majlis ilmu ni. Bukan kerana kita kata kita ni banyak masa sangat pun. Nah, saya rasa yang duduk depan saya ni, ibu-ibu ni kan, mesti ada banyak urusan-urusan rumah tangga. Ada yang pinggannya belum basuh makan tengah hari tadi tak? Mungkin ada yang bajunya belum selesai dilipat dan sebagainya. Tapi kita sampai ke sini biiznillah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah nak beri hidayah, tidak ada siapa yang dapat menolak, dan kalau Allah telah memilih, tidak ada siapa yang dapat melarang kita untuk kita sampai ke majlis ilmu. Jadi sebab itu alhamdulillah, saya amat seronok. Inilah wanita-wanita yang sedang dipilih oleh Allah. Inilah wanita-wanita yang insya-Allah sedang dilapangkan hatinya, ditenangkan dadanya. Mudah-mudahan datang kita sini dengan keberkatan. Balik nanti hati jadi lebih tenang untuk kita terus berjalan ke depan. Walaupun kadang-kadang terluka, walaupun kadang-kadang kecewa, insya-Allah dengan ilmu, dengan Al-Quran yang akan kita baca, kejap lagi kita akan tadabbur sama-sama. Moga-moga Allah redha dalam perjalanan kita sebelum bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Saya hari ni bila saya tengok tajuk nak membicarakan tentang wanita, tapi nengok adik-adik duduk sebelah kiri ni kan, ini wanita apa dia nak bincang ni kan. Kesian tau adik-adik kat tepi ni. Tapi inilah
sebahagian daripada anak-anak Ma'had Tahfiz Darul Hidayah yang ada kat sini, sebelah sini saya. Sebelah sana, sebelah sana insya-Allah tak jauh daripada sini, atas semangat sama-sama nak membuat majlis ilmu. Lalu di sini kita berhimpun. Dahlah berhimpun, kesian pula terasing duduk kat ujung tu kan. Jadi kalau boring-boring tengok muka saya, boleh tengok muka anak-anak kita tu insya-Allah. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, bolehkah kita sama-sama mula majlis kita dengan selawat? Saya nak ajak adik-adik Ma'had kita selawat, boleh tak? Boleh tak adik-adik? Boleh? Boleh insya-Allah cuba siapa suara paling sedap lah ramai-ramai? Dan dia pun menunduk kepala dia. Ini belum jadi suami dah daripada awal lagi macam ni. Tu kan. Mana calon suara paling sedap? Cik bangun. Mai pegang mic kat sini. Mic ustaz tadi. Mana mic ustaz tadi? Mana? Sini sayang. Mana mic sini. Nak dengar suara paling sedap. InsyaAllah. Suara yang paling sedap, ada banyak bakal-bakal mak mertua sedang memerhati. Jangan bimbang. Yang paling sedap suara mana? Sini kita selawat dulu. Majlis yang baik itu adalah majlis yang dibacakan selawat padanya. Kita nak ambil keberkatan Nabi SAW. Kita selawat dulu majlis kita ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertambah tenang, hati kita lapang. Mai seorang, dua orang pakai mic ni. Boleh? Come on. Cepat. Yang paling gentleman. Kah? Semua suara tak sedap. Lekah. Mai, abang nama apa? Mai, abang nama apa? Dan menunduk pasal apa? Bukan makcik ni nak ngurat pun. Tak teringin ni. Makcik ni ada bini dah. Ada suami dah. Macam ni. Cepat bang. Okey, mai. Siapa yang biasa jadi imam? Ustaz. Ustazah panggil ni. Cepat. Mai. Mai abang. Abang nak pakai kopiah hitam tu, mai. Mai, cepat. Bangun. Bangun. Mai. Ambil mic ni. Mai kita selawat sama-sama. Tak apa. Ni makcik-makcik ni tak ada tak ada seorang pun juri kilauan mai kah? Cepat bang. Seorang, seorang dua. Kita nak dengar suara. Okey, mai. Dua orang makcik ni nak dua orang pula dah. Mai. Alhamdulillah. Okey. Istimewa. Tak ada di mana-mana kuliah ni. Hanya untuk orang di Masjid Hidayah saja. Nurul Hidayah saja. Okey, abang pakai mic tu. Abang nak selawat apa hari ni? Nak selawat apa? Kita selawat tafrijiyah boleh? Tafrijiyah macam mana pula dah? Lupa lah hai. Belum lagi angkat di akad nikah. Nengok mak mertua dah berdebar rasanya. Boleh bang? Boleh InsyaAllah. Baik, sama-sama kita ramai-ramai insyaAllah. Sila. Allahumma basri sallat milatan wa salin salama antamad ala sayyidina Muhammadin allazi hello bil aqranuati sariju bikil quramu wa tuqada bil hawaishi wa tunalu bin rawiti Wazai katimi wa yustasqa laga'unaka bi siril kari wa nazahabi wa zalbini fi kulli ilam hati wa takasi ladapasi bi'amtadati kunti ba'an bubita
Kita buat suara tinggi sikit boleh? Okey, tinggi sikit abang. Sebab sekarang pukul 2:30 petang abang. Jadi abang kena suara kuat sikit. Sebab supaya makcik ni tak pejam sampai habis. Abang kuat sikit abang. Sekali lagi. Mula. Allahumma salli wa sallim salama tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi kaffal bihil awqadu hadha video bil Quran Qadha bil haqiju Talu biraiku wa husnul khawati tuyustas halganaku diwa dikirbai wala abli wa sabik في كل لمحة ونفس وكبسي بعلن كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana, okey? Okey. Tapi saya tengok tadi ada yang mencungap nak bernafas tu kan. Pasal dia tak ada titik, dia langsung. Bam. Ini makcik-makcik ni jenis makan nasi minum air. Tak cukup nafas bah. Lagu tu alhamdulillah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita banyakkan selawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan hidup kita ini kita masuk dalam kelompok yang Quran sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi. Maka siapalah kita untuk tidak berselawat ke atas Nabi? Bahkan satu ketika bila mana Nabi nak naik mimbar, sahabat duduk di bawah mendengar Nabi mengaminkan 3 kali sebelum Nabi naik ke mimbar. Turun daripada mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Nabi kata waktu dia nak naik mimbar tadi, datang malaikat Jibril menyebut kepadanya, "Mintalah perlindungan daripada Allah daripada menjadi orang yang celaka apabila dibacakan selawat tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi SAW." Lalu Nabi mengatakan amin. Nabi naik yang kedua, datang malaikat Jibril sekali lagi mengatakan, mintalah perlindungan daripada Allah daripada menjadi kelompok orang yang celaka kerana bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Dan Nabi menyebutkan amin. Lalu pada kali ketiga, Jibril mengatakan, mintalah perlindungan daripada Allah daripada termasuk kelompok orang yang dicelakakan kerana mereka memiliki ibu dan ayah yang sudah tua tetapi mereka tidak dapat menjadi jambatan untuk anak-anaknya masuk ke syurga. Lalu Nabi sebutkan amin. Jadi kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita banyakkan selawat. Mudah-mudahan kita dapat tumpang syafaat Nabi SAW masuk ke dalam syurga, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Amin, insyaAllah. Baik, hari ini macam biasa agenda kalau dengan Ustazah Nazirah tu senang je. Kita akan ambil satu ayat Al-Quran, kemudian kita akan tadabbur, kita akan refleksi bagaimana kita nak memposisikan kehidupan kita sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Saya mulakan petang ini dengan memilih surah An-Nahl. An-Nahlu. Ataupun bila dimatikan kita baca dengan An-Nahl. Saya pernah ditegur oleh Tan Sri Syekh Ismail. Kalau perempuan kenal lah, kenal tak Tan Sri Syekh Ismail? Orang yang Masya Allah luar biasa dengan Quran. Imam Masjid Negara yang cukup lama dah pencen dah dia. Dia ni dalam bab fasahah Al-Quran, sebutan makhraj ni dia cukup marah
kalau kami ni pegawai Jabatan Agama sebut yang tidak betul. Mana boleh sebut Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ada teguk. Saya ada sekali bila saya naik pentas mentadaburkan ayat, saya sebut surah An-Nahlu. Dia kata mana boleh sebut surah An-Nahlu. Matikan An-Nahl. Oh, dia sebut An-Nahl. Tapi dia tarik mulut dia sikit, saya tak apa pandai. An-Nahl, dia kata. Jadi sebutannya begitu. Mengaji dengan orang lama ni, itu. Ilmu orang-orang lama luar biasa. Saya suka mengaji dengan tok-tok guru lama. Surah An-Nahl. Apa makna An-Nahl? Apa makna An-Nahl? Apa? Lebah. Pandai adik-adik kita. Kesian. Nampaknya makin terperosok pula kat ujung sana tu kan. Inilah. Bila wanita mula menguasai tempat, habis. Dia jadi macam Belanda tak? Diberi betis, nak peha. Tapi tak apa. Untuk tujuan ilmu kebaikan, tak ada masalah. Sekali kalau tak cukup ruang, kita hambat dia naik sampai ke mihrab, ke mimbar nanti insyaAllah. Okey, baik. Apa makna An-Nahl? An-Nahl maknanya lebah. Dalam Al-Quran ada banyak binatang-binatang yang dijadikan sebagai nama surah kerana keistimewaan ataupun kerana ada kisah di sebalik nama haiwan tersebut. Antaranya apa haiwan yang ada dalam Quran? Cuba sebut. Apa dia? Baqarah. Baqarah dulu dia. Okey, bagus. Maknanya memang dia beri perhatian. Pertama, Baqarah. Apa makna Baqarah? Lembu. Lembu betina. Tengok orang ngaji dia sebut lembu betina. Kita mak-mak sebut lembu je. Dia lembu betina. Maknanya mengaji di Ma'had Tahfiz Darul Hidayah ni memang detail dia sebut di sana. Ini kita nak. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua tak apa. Kita kena menangkan kelompok minoriti. Jadi mak-mak ni tak bergaduh dah. Apalah sangat nak menang dengan mereka ni kan. Tak ada apa. Yang pertama Al-Baqarah. Lagi? Al-Fil. Al-Fil. Lagi? Cepat mak-mak malu kat anak-anak. Cucu dah tu bukan anak cucu. Al-Fil lagi? Al-Ankabut. Apa dia Al-Ankabut? Labah-labah lagi? An-Namlu. Apa dia? Semut lagi? Dah fikir ni apa dia ni. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah. Lambat nak boleh sampai An-Nas. Lagi surah apa? An-Nahl. An-Nahl buat kita baca ni. Lebah lagi? Lagi surah apa lagi? Al-Adiyat apa dia? Kuda perang. Cepat. 5-0 mak-mak. Malu lagu ni. Lagi? Lagi? Apa dia? Al-apa? Gajah. Al-Fil. Tak boleh tiru jawapan orang. Sebut dah tadi. Al-Fil dah tadi. Lagi? Al-An'am. Maknanya apa dia? Binatang-binatang ternakan. Lagi? Baru 7. Lagi apa dia? Cari Google pada lambat lah dah. Nak boleh turun. Al-apa? Al-Fatihah. Malah nak mikir dah tu. Jadi cukup. Malah sekali dia tanya banyak. Okey. Itu adalah sebahagian haiwan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang menjadi tema-tema perbahasan ulama tafsir. Lalu pada tiap-tiap haiwan itu ada macam-macam kisah. Dan begitulah Al-Quran turun dengan pelbagai pengkisahan. Tujuannya kita ambil pelajaran. Kerana manusia ni suka tengok cerita dan dengar cerita. Sebab itu kalau kita buka Facebook tu, kita buka TikTok, kita nak tengok apa? Nak tengok cerita. Cerita orang. Orang pergi mana hari ni? Masa apa? Buat apa? Bagaimana? Kerana nak tengok begitu, kita tak sedar dalam Al-Quran, Allah sudah berikan begitu banyak pengkisahan, tapi kita tak pernah perasan. Ada kedudukan kita hari ini yang Al-Quran kata di situasi apapun kalian berada, semuanya ada dalam Al-Quran. Menjadi perempuan-perempuan masuk syurga, adakah mesti sempurna kehidupannya? Tidak. Quran kata apa? Menjadi perempuan dengan memiliki seorang anak. Ataupun dia sebut dalam bahasa kita hari ini, jadi ibu tunggal. Boleh tak masuk syurga?
Boleh ada di sana kisah Maryam. Menjadi perempuan yang gagal dengan perkahwinan pertama. Bertemu jodoh pada usia 40 tahun selepasnya itu. Bertemu jodoh dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah pernah satu ketika gagal dengan perkahwinan pertama. Lalu dia masuk ke syurga dengan amalnya. Yang ketiga, menjadi perempuan yang tidak berkahwin. Boleh tak dia masuk syurga? Boleh. Siapa? Maryam. Menjadi perempuan yang tidak memiliki anak. Walaupun hidup tidak sempurna, kerana manusia menyebut kalau ingin sempurna mestilah memiliki anak pada kehidupannya. Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu menghantar Aisyah masuk ke syurga. Semua ada dalam Quran. Duk posisi mana kita jadi seorang ibu? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana emak kepada Nabi Musa pernah satu ketika kerana terlalu runsing memikirkan anaknya, tetapi begitu Al-Quran menyebutkan pasrah dan berserah kepada Allah, anaknya itu dilayarkan di dalam sungai Nil, bukan bergerak kepada kegelapan, tapi akhirnya Allah menghantar Nabi Musa bangkit menjadi pemimpin umat. Itu cara Allah. Kalau kita sebut kita menjadi seorang kakak, dalam Al-Quran ada tak cerita tentang kakak? Ada. Cerita kakak siapa? Kakak kepada Nabi Musa. Mak dia suruh. Nanti insyaAllah ada rezeki kita kupas tentang cerita-cerita tersebut. Poin dia apa dia? Nak sebut dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah yang Allah Ta'ala datangkan untuk kita ambil sebagai pelajaran. Dan petang ini kita nak tengok surah An-Nahl pada ayat ke-97 yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dengan firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala sebut barang siapa yang membuat amal soleh min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun dia adalah perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tidak berhenti di situ janji Al-Quran. Quran kata siapa yang buat baik, tak kisahlah engkau laki-laki atau perempuan, dan engkau beriman kepada Allah, kami akan beri engkau kehidupan yang baik. Walanajziyannahu, dan kami akan beri balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Sekali baca, tak datang perasaan. Sebab itu ayat Al-Quran mesti ditadaburkan. Nak tadabur ni kat mana kita boleh tadabur? Di mana? Di mana? Di majlis ilmu. Sebab itu saya ajak semua orang perempuan, rajin-rajin datang majlis ilmu. Jangan memilih-milih majlis ilmu. Oh, ustazah selebriti dia datang. Habis ustazah tak selebriti, nengok daripada jauh. Bye-bye je. Jangan memilih-milih. Kalau guru itu guru yang sahih. Saya kalau di Selangor, saya tak bimbang sangat. Sebab di Selangor ataupun di negeri-negeri lain pun sekarang dah banyak dah. Kalau nak masuk mengajar ke masjid, mesti orang yang ada tauliah. Bila nak ada tauliah ni puan-puan, kalau di JAIS ataupun di Jabatan Mufti, dia tidak sesenang pergi interview terus habis dah. Kami ada laluan periksa. Kena jawab periksa ni. Apa kitab-kitab yang dibaca? Apa pandangan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah? Akidah ni ada berapa? Itu semua ditanya. Nah, kemudian dah habis periksa bertulis, datang pula periksa bersemuka. Datang periksa bersemuka, tengok pula siapa panel dia. Saya kena 1 jam interview, soalan saya 1 je. Ustazah nak mengajar apa? Saya kata saya mengajar ilmu fiqh. Okey, kalau macam tu, kita buka perbahasan kita, cerita kepada kami 4 orang panel tentang hukum makan siput babi menurut 4 mazhab. Kalau orang tanya kita 1 jam, makan siput babi menurut 4 mazhab, agak-agak apa jadi? Dan fikiran pun jadi macam siput babi. Belah. Tak boleh fikir ni pasal apa, nak cerita apa sejam ni. Nah. Jadi, itu kena menguasai lah apa yang kita nak ajar tu.
Tak, kerana tapisannya itu dibuat supaya kita ada guru yang sahih bila mengajar, datangnya sumbernya itu juga daripada guru yang daripada sumber yang sahih. Jadi sebab itu kalau di Selangor ni, insya-Allah cari pengajian di masjid, di surau, insya-Allah gurunya sahih. Baik, tadi kita sebut bila nak faham Al-Quran, Al-Quran ini nak difahami mesti dengan kita faham makna dia. Baru kita boleh letak posisi kita, oh patutlah Quran sebut macam ni. Macam mana kita nak menjadi sebahagian daripada orang yang disebut min dzakarin au untha? Mari kita memposisikan kita dengan kita faham ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kata ulama, misalnya saya banyak rujuk tafsir Ibnu Katsir. Kata Abu Fida Ismail, itu penulis dia. Dia kata apa? Dia kata ayat ini turun selepas kaum musyrikin Makkah. Kaum musyrikin Makkah ni di zaman Nabi SAW, kalau lahir anak yang perempuan, apa yang disebut? Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kalau lahir anak perempuan, apa akan jadi pada anak perempuan tersebut? Dibunuh. Lalu maknanya Quran sedang bercerita kepada kita di zaman jahiliyah, lahir anak perempuan, merah padam muka ayah ni sebab apa? Bermakna dia dapat sial kerana dapat anak perempuan. Dulu di zaman jahiliyah, kalau perempuan didatangi haid, maka dia dianggap sebagai makhluk yang kotor, dia tak boleh masak, dia tak boleh tidur dalam rumah, dia kena duduk di luar rumah. Itu di zaman jahiliyah. Kita hari ni, siapa yang tidur di luar rumah? Siapa yang tidur di luar rumah? Suami bila buat masalah. Dah. Kita terbalik dah sekarang. Tak ada dah orang perempuan tidur di luar rumah. Ada tak siapa-siapa suami dia yang kalau dia period, suami dia tak makan yang dia masak? Ada tak? Tak ada kan? Nah, kita ni semua alhamdulillah. Kerana datangnya Islam, kita dimuliakan, dan begitu Islam memuliakan perempuan-puan dengan cara kalau dia menjadi mak, dia boleh hantar anak dia ke syurga. Kalau dia jadi isteri, dia boleh memimpin suaminya masuk ke syurga. Kalau dia jadi anak perempuan, maka dia boleh menjadi asbab untuk ayah dia masuk syurga. Ni hebat Islam ni. Puan-puan pernah dengar tak nama Aristotle? Nak dengar tak? Siapa dia Aristotle? Jiran 3 buah rumah daripada rumah kita. Aristotle, dia ada seorang lagi gandingan dengan dia ahli falsafah. Namanya? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kita bagi pilih menantu mana nak kat depan. Sudah bersedia kita bagi dah. Aristotle dengan? Seorang lagi. Cepat. Petang ni kena tanya banyak sikit. Saya tengok ada yang tengok saya tembus sampai ke belakang tu kan. Pandangan orang kenyang makan tengah hari. Lagu tu lah. Siapa? Britney Spears. Hai! Mana pula dah Britney Spears? Ini nampaknya memang kenyang betul ni makan tengah hari. Aristotle dengan? Satu lagi kawan dia tu. Dengan? Zulkarnain. Lagi-lagi. Sama dengan dia ni. Aristotle dengan apa? Apa dia? Socrates. Nak keluar Socrates tu punya jauh. Tu Socrates. Aristotle dengan Socrates dia ahli falsafah yang cukup, ahli falsafah Yunani yang cukup terkenal. Bacalah puan-puan buku-buku tentang Aristotle ni, banyak pemikiran dia yang sangat dahsyat. Tapi kedua-duanya sebut apa? Wanita inilah punca kehancuran dunia. Bahkan dulu di zaman awal-awal kemunculan kita sebut dinasti-dinasti yang zaman hari ni orang sampai buat drama apa semua, disebutkan ada satu dewan ataupun satu jabatan yang tugasan dia itu dia bincang wanita ni makhluk ke tidak, wanita ni manusia ke tidak. Sebab apa? Kerana terlalu peliknya orang perempuan ni. Kita ni pelik dah puan-puan? Pelik dah? Kita tak perasan kita pelik ke tak pasal kita perempuan? Cuba tanya orang lelaki. Dia duduk, daripada dia duduk diam, tiba-tiba dia menangis. Daripada menangis tu, tiba-tiba sekelip mata emosi dia boleh pasal apa? Dia gelak seorang-seorang. Daripada dia menangis, dia teringat kenangan-kenangan yang lama. Itu orang perempuan istimewa dia. Dia boleh switch
Sekelip mata je emosi dia, daripada dia sedih, dia boleh gelak sorang-sorang. Itu hebat orang perempuan. Lalu, waktu jahiliah, ya datanglah daripada Yunani dan sebagainya mengatakan wanita ini sebenarnya perhabis berakhir. Tapi bila datang Islam, begitu orang perempuan ini dimuliakan. Kata Nabi, siapa yang memiliki, mana-mana lelaki yang memiliki 3 anak perempuan, dididik dengan penuh kebaikan, ya, dibesarkan dengan baik, lalu akhirnya dia tumbuh menjadi perempuan yang baik-baik, maka ayah dia boleh masuk syurga kerana ada 3 anak perempuan tadi. Lalu sahabat tanya, kalau 2 pun dia boleh masuk. Kalau seorang pun dia boleh masuk. Ini perempuan. Itu hebatnya orang perempuan. Lalu bagaimana kita nak faham apa yang disebutkan dalam ayat yang sudah pun kita kupas tadi, kita nak sebut begini. Bila orang jahiliah dulu kata perempuan ni tidak ada apa-apa, datang turun ayat ini menolak dakwaan bahawa kaum musyrikin Makkah ini tak betul. Ya, mereka menganggap wanita itu tidak bernilai dan hanya amal orang laki-laki yang akan dihitung. Lalu turun ayat ini yang Allah Ta'ala sebutkan. Bagaimana cara Allah memberikan perbandingan, bagaimana cara Allah memberikan keadilan dengan cara tengok. Kita belajar Quran ni puan-puan, belajar daripada bukan sekadar perkataan. Huruf pun beri perhatian. Pada kalimah huruf ni ada banyak makna. Contoh, bila kata kita baca bismillah. Pada kalimah huruf ba sahaja. Ba ni puan-puan ada macam-macam makna. Ba ni ada makna yang bermaksud ba ni ada yang bermaksud mengelakkan kita daripada buat benda yang tak baik. Maknanya apa? Bila kita sebut bismillah dengan untuk tujuan lil khair, kebaikan. Bila kita baca bismillah, ada tak kita buat benda jahat? Tak ada. Orang kalau nak buat benda jahat, nak minum arak, bismillah. Ada tak? Tak baca bismillah. Tak. Bukan setakat arak. Pada rokok pun tak ada kita jumpa orang bismillah. Dia sedut. Ada tak? Tak percaya, balik tengok suami kita. Ada tak dia nak isap rokok dia baca bismillah? Tak ada. Perkara yang makruh pun orang tak buat. Nah, bila kita baca ba tu, kata ulama semua lil khair, dengan untuk tujuan kebaikan pada kalimah bismillah tersebut. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi kita tengok pada ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala mulakan dengan menyebut man. Apa makna man? Man. Apa makna man? Sesiapa. Maknanya Quran kata apa? Siapa-siapa pun. Tak kira kita laki atau perempuan. Tak kira kaya atau miskin. Tak kira anak kecil ataupun ni mak-mak yang sudah dewasa. Tak kira. Itu tengok bagaimana Allah Ta'ala memulakan fikiran dengan memberikan tawaran. Siapa-siapa pun boleh buat. Buat apa? Buat amal. Adakah amal saja? Tidak. Cara Al-Quran mengikat, bila dah sebut amal, tak boleh amal saja. Kerana hari ini ada banyak amal-amal yang boleh dilakukan. Kita buat kerja rumah, amal tak? Amal. Datang ke masjid, amal tak? Amal. Sapu sampah, amal tak? Amal. Mencuri, amal tak? Siapa kata tak? Mencuri, amal tak? Amal. Apa makna amal? Kerja buat. Jadi mencuri amal tak? Amal tak? Ustazah ni mula membawa ajaran sesat. Ni nak faham bahasa Quran ni. Amal ni makna dia kerja buat. Mencuri itu kerja buat tak? Kerja buat. Tapi dia bukan kerja buat yang diikat dengan kalimah selepasnya itu. Siapa yang buat amal. Amal apa Quran sebut? Syarat untuk amal yang disebut dalam ayat ini. Amila salihan. Digandingkan dengan amal, tak cukup amal, mesti amal soleh. Lawan kepada amal soleh apa? Dalih. Beza satu je. Bahasa Arab ni puan-puan, lari satu huruf, beza makna. Lari baris je, berubah makna. Ihdinas siratal mustaqim. Quf. Al-halq. Di sini. Puan-puan kalau mustaqim, berasa bergerak tak sini? Ihdinas siratal mustaqim. Cuba rasa. Ada halqub ni kan? Bergerak dah. Kalau tak bergerak maknanya masih belum tepat. Lari makna dia. Ihdinas siratal mustaqim. Kaf. Kaf tidak sama makna dengan qaf. Al-Quran ni lari baris je. Berubah makna. Nah, sebab itu kalau kita tengok. Berubah huruf.
Kalbi. Qalbi. Beza tak makna? Beza. Qalbi makna dia hati. Kalau kalbi, anjing. Ha ni. Pergi ke orang, ya Allah, kita nak kata wahai buah hatiku. Betul kan? Dia tak jadi wahai buah hatiku, dia jadi wahai anjingku. Ha tu kata tu. Ubah satu baris, satu huruf je. Berubah makna dia. Sebab itu dalam Al-Quran ni, sebut dia kena sebut betul. Dan cara Al-Quran memberikan kepahaman pada kita, diikat. Amal itu mesti syaratnya adalah amal soleh. Dan adakah amal soleh ini mesti amal yang duduk atas tikas sejadah saja? Tak mesti. Baik Allah Ta'ala ni puan-puan, Quran kata amal soleh ni tidak mesti duduk atas tikas sejadah. Amal soleh ini kata Ibnu Katsir, amal yang ikhlas, syaratnya pertama kerana Allah dan yang kedua menepati syariat. Ada orang kata dia buat kerana Allah. Kenapa buka tudung? Oh, saya buka kerana arahan suami saya, kerana Allah. Boleh tak? Tak menepati syarat yang kedua iaitu syariah compliant. Tak boleh. Jadi sebab itu syarat amal soleh itu kata ulama mesti diikat. Sebab itu orang perempuan ni nak jadikan amal kita itu sebagai amal soleh, yang pertama bermula dengan niat. Kenapa puan-puan masak di rumah? Kenapa masak di rumah? Sebab apa? Sebab apa masak di rumah? Ramai orang masak kerana kalau kita tak masak, siapa lagi? Betul tak? Mak ni kan, walaupun dia tak larat, dia demam, dia bangun tak masak? Bangun. Sakit kepala ni, tempeklah kokyok sini satu, bangkit, masak. Tapi kalau ayah yang demam, bangun tak? Bangun kencing je. Marah ayah-ayah tu kan? Ada? Tapi kalau orang perempuan hebat. Sebab itu cara Quran guide kita nak jadikan masak kita bangun tadi dengan penuh susah payah. Niat kerana Allah. Selesai itu amal soleh. Kita tutup tutup aurat comel-comel. Boleh tak jadi amal soleh? Boleh. Niatnya apa? Kerana Allah. Adakah orang niat tak kerana Allah? Ada. Orang pakai tudung. Kenapa? Kerana ikut trend. Kenapa pakai tudung? Kerana orang puji dia cantik. Cantik lah Kak Tun. Sejak Kak Tun pakai tudung ni comel kan? Comel tak Kak Tun? Comel tu kan? Jadi kalau dia tak pakai tudung, orang kata dia tua. Jadi dia pun pakai tudung contohnya. Adakah dikira sebagai amal soleh? Dia berhenti takat amal saja. Tu kita takut. Nah, sebab itu cara Quran guide kepada kita ni buat ikhlas kerana Allah. Inilah bahagian yang paling sukar kepada orang perempuan. Kerana hati itu qallaba, disimpan 1000 rasa. Hati tempat yang sama ikhlas, hati tempat yang sama juga datang perasaan kecewa. Saya Ustazah buat yang terbaik dah untuk pasangan saya. Kan? Tadi saya on the way balik daripada masjid Muaz bin Jabal. Subhanallah. Baca mesej-mesej kan, banyak yang duk DM saya. Ustazah, saya ni dalam rumah saya yang masak, saya yang cari duit, saya yang cari nafkah, saya yang buat semua benda. Saya yang jaga anak, saya yang hantar sekolah. Habis suami buat apa? Suami duduk saja. Suami duduk saja. Dia kata, jadi Ustazah, adakah berdosa sekiranya saya halau suami saya daripada rumah? Dia kan? Kalau puan-puan duduk tempat saya, kita nak jawab apa? Adakah salah kalau dia menghalau suami dia daripada rumah? Salah tak? Kita jawab apa? Taklah. Sebab apa? Sebab apa? Dah tak function, tunggu apa lagi? Keluarlah daripada rumah. Ni kan? Sebab itu kita sebut orang perempuan ni kadang-kadang kesian kat dia. Dialah jaga kiri kanan depan belakang, tapi dia seorang je berkorban. Saya bila tengok macam tu, ya Allah kesiannya. Apa patut kita kata? Boleh tak kita halau dia daripada rumah? Kalau rumah tu rumah dia, boleh tak? Kut suka dia lah, rumah dia kan. Tapi sebelum halau tu apa patut kita buat? Apa patut kita buat? Pelempang satu kali, jangan. Saya jadi durhaka sebab jadi isteri dia lagi. Sebelum kita halau daripada rumah tu, apa yang patut kita buat? Maaf, ya Allah jenuh nak maaf. Maaf berkali-kali, akhirnya kita terluka sendiri. Sedih seorang-seorang, akhirnya sakit jantung seorang diri.
rumah tadi dapat kat laki pada muka zora-zora mati. Tu kan. Adakah kita beri maaf? Nah, Islam ajar kepada kita, kan orang perempuan ni dalam bab nak memberi maaf ni begini. Pertimbangan ilmu mesti mendahului pertimbangan emosi. Sakit hati memang sakit hati. Tapi Islam beri hak kepada orang perempuan. Sekiranya, itu kan ingat dah lafaz ta'liq bila kita menikah dulu. Ingat tak? Apa kata suami? Apa kata suami? Lafaz ta'liq ingat tak? Waktu duduk seronok sambil pegang kepala. Ingat tak? Macam kita tengok tu lah Amira Osman, Fatah Amin tu kan. Ampun, Ustazah tengok juga. Ada tu, viral. Nah. Apa dia? Kata apa? Sekiranya aku tidak memberi nafkah selama berapa bulan? 3 bulan. Betul tak? Betul? Ada yang macam was-was tu. 3 bulan tu macam iddah orang perempuan bersalin. Perempuan cerai. 4 bulan tanpa beri nafkah. 3 bulan tu kalau kita ni menopause, bercerai, iddah kita 3 bulan. Tapi kalau masih ada haid, iddah kita berapa lama? 3 kali suci. Beza tak 3 kali suci dengan 3 bulan? Beza. Kalau perempuan haid lebih kurang dalam 73 hari. Lebih kurang. Tapi kalau dia menopause, dia ada masalah istihadah, dia pergi kepada 90 hari ataupun 3 bulan. Dalam ta'liq sebut berapa hari? 4 bulan. Tanpa ada sebab yang kukuh. Dan suami pergi buat pengaduan di mahkamah, dibayar RM1, maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ingat lagi tak lafaz ta'liq? Kena nikah balik. Lupa dah. Dulu kan. Ni. Jadi, kalau suami tak bagi begitu, Islam jaga hak kita nak nikah dulu pun, ini ada surat jaminan dia. Bagi jaminan pada orang perempuan. Kalau suami tidak beri nafkah pada kita, maka kita berhak untuk buat pengaduan. Pergi mengadu. Ada satu perempuan namanya Khawlah binti Sa'labah. Dia pernah pergi mengadu kepada Nabi. Bila Nabi dengar, bila Nabi dengar, kemudian Nabi diam kerana tidak ada wahyu. Turun ayat membela dan memberitahu. Allah Ta'ala kata, Allah dengar apa yang dibincangkan oleh Nabi dan juga Khawlah. Ni. Ada cerita dalam Quran. Sebab tu orang perempuan ni kita kena ada ilmu. Baru kita tahu, sebenarnya kita boleh berdiri tegak walaupun kita ada masalah. Ramai perempuan akhirnya memilih jalan keluar. Tak perlu Ustazah nak buat macam mana nasib saya. Sebab itu kalau tengok Islam ni, Islam kata bagi hak. Boleh pergi buat aduan di mahkamah. Pergi buat aduan di mahkamah. Kemudian akan ada sebutan dan perbicaraan. Adalah proses dia. Itu cara dia. Sebab itu kalau kita nak bagi maaf, maaf ni pada hati. Tapi hak kita jangan dinafikan. Jadi sebab itu cara dia, Islam kata apa? Ini cara dia. Bukan bermakna kalau kita maaf pun, kita maaf, kita yang teraniaya. Tidak. Sebab itu kalau kita faham Quran, puan-puan, subhanallah. Quran guide kita tu tak ada siapa pun akan didiskriminasi. Bahkan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, min dhakarin aw untha, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, tidak ada perbezaan. Orang laki-laki, Allah beri mereka kelebihan pada bahagian nafkah yang mereka berikan itu, maka kerana dia bagi nafkah, isteri wajib taat kepada suami. Itu cara dia. Jadi kalau kakak tadi, kita sebut sebelum dia halau suami dia daripada rumah, saya sebut kepada dia, jangan kita letak emosi di depan. Kita mesti letak ilmu di depan. Apa yang patut dia buat, pergi dulu buat pengaduan di mahkamah. Itu cara dia. Tapi kalau pergi mahkamah pun tak selesai juga, waktu tu baru kita bertindak, tengok rumah tu rumah siapa. Nanti mungkin dekat mahkamah akan dipanggil pula JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Macam-macam lah, panjang lah prosesnya tu. Cuma kita nak sebut ada bahagian dia untuk orang perempuan. Baik, kemudian tengok bagaimana Quran sebut. Bila dah dibuat amal soleh, semua amal yang diniatkan kerana Allah, segala amal yang diikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila dia bersimpul di sini puan-puan, sekali lagi Nabi guide kita. Nabi kata, Nabi biasa membacakan banyak doa yang sama. Doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Jadi kita orang perempuan ni banyak-banyak ni. Kat sini ni minta lindung. Ada satu amal yang Nabi selalu pesan. Nak bermula daripada pagi baca sekali, petang baca sekali untuk minta perlindungan pada
bisikan dan lintasan yang datang. Nabi suruh kita baca mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ni apa dia? 2 kul. Kul a'udzu birabbil falaq, satu lagi kul a'udzu birabbin nas. Baca pagi sekali, baca petang sekali. Kerana pada kul a'udzu birabbil falaq kita minta perlindungan daripada ni, dalam ni. Kul a'udzu birabbin nas minta perlindungan daripada external, dia panggil. Internal kul a'udzu birabbil falaq, external hak yang bisikan-bisikan luaran. Kawan-kawan kita apa semua itu kan disebut kul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada, dengan apa? Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Jin ni hak kita tak nampak. Nas nampak dah? Nampak. Siapa dia nampak ni? Tu hak tukang komen tu. Tu hak tukang duk sampuk tu. Tu ni hak mai kita duk jumpa kat majlis-majlis ilmu. Hang ni aku rasa hang lama dah sabar. Cukup mah. Pergilah mahkamah. Buat pengaduan. Nah, dia pula tukang duk hasut kawan dia. Aku tengok hang ni baik sangat. Laki yang pijak dah pala hang. Kita pun mula terpedaya dengan kawan-kawan kita. Betul tak? Lalu kita pun langsung pergi ke mahkamah. Buat pengaduan. Minta cerai. Buat tuntutan fasakh. Bercerai kita. Kemudian apa jadi? Dia pula ambil suami kita. Lah, lama dah dia laki kita rupanya. Pandai ingat dia hasut kita suruh cerai. Itu je gajal ke? Nah, kerana itu, tengok bagaimana Quran ajarkan kepada kita. Bila bab nak jaga hati ni, minta campur tangan Allah. Minta campur tangan Allah. Satu, minta campur tangan Allah. Yang kedua, kena jelas apa yang kita nak. Kalau datanglah suami dengan penuh kekurangan pun menjadi perempuan seperti acuan Al-Quran, Quran ajar kepada kita, tengok ke depan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Setiap kali semayang kita meluruskan fikiran kita. Ya Allah, hidup dan matiku, ya Allah, ibadahku semuanya kerana Engkau, wahai Allah. Jadi waktu kita semayang, kita baca doa apa? Doa iftitah. Waktu baca tu maknanya kita lurus. Ya Allah, aku buat ni semua kerana Engkau, ya Allah. Semua kerana Engkau, ya Allah. Bila dah tahu nak masuk syurga, apa kekurangan yang datang di depan pun tidak menjadi kekurangan, melainkan ia laluan untuk bawa kita bertemu Allah. Itu cara kita meluruskan fikiran. Niat kena jelas dan kita tahu ke mana kita nak tuju. Dan yang ketiga, walaupun semayang kita dah jaga, walaupun doa kita dah minta, yang ketiga, bab manusia, hati ni kita sebut apa? Bukan kita yang jaga. Yang ketiga, kena ada terapi secara fizikal dia. Kadang-kadang nak ikhlas ni, dia kena bantuan secara kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan itu dapat diluruskan? Kita ni kadang-kadang bukan tak ikhlas, tapi kerana badan penat. Balik rumah ni, duk marah-marah dekat suami, duk marah-marah dekat anak, bukan sebab kita jahat. Bukan sebab kita benci sangat pun dekat anak kita. Tapi kerana badan kita penat, lalu bagaimana ikhlas itu diuruskan dengan merawat kepenatan. Orang perempuan, kita nak rawat kepenatan kita macam mana? Kalau orang di Ampang ni, di Taman Melawati ni, rawat kepenatan macam mana, puan-puan? Shopping. Pergi shopping, tak ada masalah. Kalau shopping itu menyebabkan kita boleh rasa lapang dada, pergi shopping. Bahasa orang hari ni dia panggil healing. Healing. Ustazah, saya ni jenis suka panjat bukit. Pergi panjat bukit. Ustazah, saya sakit lutut, tak larat nak kabat. Tak payah duduk panjat. Duduk di rumah, tidur je, tak ada masalah. Ustazah, saya nak pergi berjalan-jalan mengail. Pergi mengail, tak ada masalah. Sebab itu kalau orang perempuan dia faham secara Islam ni, bukan dia kata, Ustazah, saya dah doa dah, tapi tak pun tenang. Ustazah, saya dah zikir dah, tapi tak datang juga perasaan rasa lapang. Maka bagaimana dibuat Islam kata atur secara akhirat dan atur secara manusiawi ni. Baik itu manusiawi ni kalau kita rasa menenangkan diri kita dengan beriswak, pergi berjalan. Bila kali tak akhir kita beriswak? Ingat tak? Bila kali tak akhir kita beriswak? 4 bulan yang lepas, Alhamdulillah. Tu kalau 4 bulan. Tu kalau 14 tahun yang lalu. Itu kan? Jalan. Kerana berjalan ni, dia mendatangkan pada sebahagian tekanan itu berlaku pengurangan. Jalan. Iaitu Nabi ni, puan-puan, dia berjalan dia laju. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi ni kalau berjalan, macam berjalan daripada tempat yang tinggi. Berjalan dia menunduk ke depan. Apa maknanya, puan-puan? Apa makna dia? Nabi ni bila berjalan, jalan cepat. Tahu tak bila kita berjalan cepat apa jadi? Jantung kita akan pump lebih banyak. Jantung pump apa? Banyak apa?
Minyak, mentang-mentang tengah duk subsidi minyak. Dia kalau ingat nak subsidi minyak, saya kita bincang lah subsidi minyak. Belum lagi. Dia pam banyak oksigen. Bila banyak oksigen yang dipam, apa jadi? Otak jadi lebih segar. Tu cara Nabi. Baik tu berjalan. Ingat dah, waktu kita pergi umrah, waktu kita pergi haji, terasa badan sihat. Pasal apa? Tawaf tak berhenti. Nah, kita ni duk tawaf, kita kata 7 kali tu kita rasa macam penat dah kan. Tapi kami ada seorang sahabat, semalam saya program sama seorang sahabat. Masya Allah. That's Sri Umi Aida. Saya usrah dengan dia semalam. Dia cerita, dia kata satu ketika dia pernah pergi umrah kerana Allah bagi satu ujian pada dia. Tapi tak payah carilah ujian apa. Kalau pula kita nak tengok Facebook bila ujian. Tak payah, cepat sangat orang netizen hari ni. Jangan jadi netizen, jadi nurtizen, murni sikit. Jadi dia kata, ada satu ketika bila Allah uji dia, dia pergi ke umrah, dia duduk ni dalam Masjidil Haram saja, dia pernah ada ketika yang dia dapat tawaf sunat 50 kali. Kita tawaf sekali 7 pusingan kan? Jadi 50 kali 7 apa? 350 pusingan. Subhanallah. Kan? Ada siapa-siapa pernah buat 50 pusingan? Jarang kan? Sebab apa? Nak buat satu tu pun ustazah terkentut-kentut nak buat kan? Letih kita. Nah, tapi ada orang itu kadang-kadang bila Allah bagi ujian, dia kata nikmat yang sangat besar, dia kata tak terasa payah yang Allah Ta'ala bagi kerana bila dia berjalan tu membantu dia untuk menghilangkan perasaan yang tertekan. Tuh, jalan. Jadi balik pada masjid ni, jalan, tinggal kereta kat sini. Suruh lelaki main ambil. Lagu tu. Nah, jadi sebab itu kita kata jaga kekeram macam tu. Saya sebut tadi nah, saya tak maulah orang perempuan ni kita duk lembek, rasa sedih, bangkit berjalan. Sebab itu dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut tahun pada ketika mana sebelum itu berlaku tahun Amul Huzun. Nabi berada di detik yang paling rendah, di titik yang paling rendah dalam kehidupan Nabi. Wafatnya Sayyidatina Khadijah, dakwah Islam tak berjaya, ke Taif pun tidak berjaya, meninggalnya Abu Talib, tekanan yang amat tinggi. Lalu selepas itu Allah Ta'ala memberikan hadiah Isra' dan Mi'raj kepada Nabi. Ayat yang turun, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir al-ayah. Allah Ta'ala sebut, Maha suci Allah yang memperjalankan. Tengok ni. Ni secara kaunseling ni ada secara psikologi. Maknanya, bila kita sedih, bila kita tak larat, berjalan. Itu cara dia. Jadi sebab itu lepas ni, kita akan tengok insya-Allah di sekitar Taman Melawati ramai perempuan yang berjalan-jalan, terutamanya yang datang ke program Ustazah Nazirah. Itu kita nak sehat. Nah, baik. Dalam ayat tadi, Allah Ta'ala juga sebutkan, wa huwa mu'min. Syarat selepas kita buat amal soleh, pasal hari ni ramai orang buat amal soleh. Orang non-Muslim pun buat amal soleh. Tengok atas bot sumut flotilla. Yang non-Muslim ramai puan-puan. Bila mana datangnya drone-drone yang menjatuhkan bahan-bahan menyebabkan ada yang terbakar di letupan. Siapa yang turun pertama menghantar bantuan? Itali. Itali turun puan-puan. Itali ni orang turun tu Muslim ke tak? Tak. Tapi hebat dia punya semangat kemanusiaan begitu tinggi. Sama juga macam kita di Malaysia. Ada tokoh-tokoh bisnesmen yang belum lagi Muslim, non-Muslim. Dia bagi duit pun untuk pembinaan masjid. Quran kata tak cukup dengan amal soleh. Syarat kedua mesti wahwa mu'min. Mesti syarat dia beriman. Apa makna iman? Meyakini dengan apa? Dengan hati. Kemudian disahihkan dengan lidah, dibuktikan dengan perbuatan. Kita yakin Tuhan akan balas apa yang kita buat. Itulah iman. Kita yakin walaupun kita berkhidmat, suami tidak pernah memberikan balasan, anak tidak pernah memberikan penghargaan, kita yakin ada Allah yang sedang menanti di depan. Itulah iman. Imannya apa? Ayat selepasnya itu Allah Ta'ala sebut ni, untuk semua wanita-wanita yang sedang terluka, untuk semua wanita-wanita yang sedang kecewa, tengok Quran sebut fa. Mula dengan huruf fa ni puan-puan. Kalau puan-puan jumpa dalam Quran, fa ni bermakna mubasyarah. Langsung.
Allah Ta'ala tak nanti tunggu bagi dekat akhirat. Langsung atas dunia pun. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Kami akan bagi kepada dia kehidupan yang baik. Quran jamin. Kita buat khidmat, orang tak pernah appreciate dan kata tak apa. Sampai masa akan kuberi kepada kau kehidupan yang baik-baik. Baik yang bagaimana? Mati dia Tuhan bagi, tak sakit menyusahkan suami, tak sempat anak nak rasa beban. Sakit dia langsung meninggal dunia. Saya ada sahabat baru ni, Masya Allah. Muda lagi. Kita pun tak sangka, duk-duk tuk-tuk tiba-tiba meninggal dunia. Macam tu saja. Tak sempat orang nak rasa beban. Pergi tengok dekat hospital Kuala Lumpur. Pergi tengok dekat hospital Ampang. Berapa banyak orang-orang tua yang dia sakit, tapi anak tak sudi nak jaga, pasangan terus saja meninggalkan. Sebab tak tahan menjaga orang yang dalam kesakitan. Jaga orang sakit, kita pun sakit, puan-puan. Jadi sebab itu, hayatan tayyibah ini, ya, kata ulama, ada dua makna. Yang pertama, maknanya Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang halal dan cukup, kata Ibnu Abbas. Walaupun dia tak kaya, tapi hati dia akan tenang. Itu disebut. Dan yang kedua, disebut oleh Imam At-Tabari, hayatan tayyibah itu maknanya, walaupun dia tak kaya, tapi Allah akan datangkan dalam jiwa dia ini, rasa qanaah dan juga redha. Dia tak senang, tapi hati dia lapar. Anak-anak dia semua tak berjaya. Tapi dia rasa redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru ni ada satu pasangan yang datang jumpa dengan saya, sedih sangat. Dua-dua mengadu, Ustazah, macam mana kami nak teruskan kehidupan? Salah ke kami kalau merasa tertekan dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi? Ada anak 4 orang, 3 orang autism, seorang sindrom Down. Kita dengar, ya Allah, saya rasa malunya. Pasal sebelum tu saya baru marah anak saya. Saya marah anak saya, biasalah. Kita kemas 30 minit, dia main 3 minit, habis jadi tongkang pecah. Betul tak? Mama letih lah. Biasalah kan, mak kan. Kau duduk depan, nasihat. Berlaku baiklah kepada anak-anak. Balik kat rumah, terbang juga kita pun. Nah, jadi datang tu, ya Allah, saya rasa, ya Allah, Engkau sedang menasihatkan aku, ya Allah. Kita ni komplain anak kita punggah-punggah rumah. Ni, 3 orang autism. Ada yang jenis tantrum. Ada yang jenis menangis-menangis, puan-puan. Tapi bila mai dekat saya ni, dia hanya tanya, Ustazah, salah tak kalau saya rasa tertekan? Hatu je dia tanya. Saya rasa amat terpukul, ya Allah. Kadang-kadang kita ni mengeluh dengan kehidupan kita. Tapi rupanya ada orang yang sedang menginginkan kehidupan yang kita ada. Dia nak anak dia sihat. Dia nak anak dia boleh punggah-punggah rumah. Dia nak anak dia boleh berlari sana-sini. Tapi begitu Tuhan bagi ujian, tidak seperti yang dia inginkan. Jadi saya rasa, ya Allah Tuhan, betul lah. Nak dapat hati yang qanaah, nak dapat hati yang redha itu mesti dengan cara kita berlapang dada dengan apa yang kita terima. Lapang dada. Alhamdulillah, Tuhan bagi kat kita. Waktu tu bila dia tanya pada saya rasa terkunci mulut, tak boleh cakap. Pasal saya rasa dia mai itu sekadar menjadi penasihat kepada saya saja. Betul kan? Kadang-kadang orang datang ni bukan nak selesai masalah pun. Dia hanya nak didengari. Jadi saya kata tak apa, cerita. Tak ada solusi dah. Macam mana nak ubat anak autism? Tak ada ubat ya, perempuan. Hanya kena hati yang kuat, hanya kena ada lingkungan yang baik, hanya kena minta campur tangan Allah. Mudah-mudahan kalau dia meninggal dunia, ada orang yang baik tolong jaga anak-anak dia. Tu je. Tak ada dah. Hidup kita ni, puan-puan, tak semua Allah Ta'ala bagi masalah itu untuk diselesaikan, tak. Ada sebahagian masalah yang datang ini, Tuhan hanya buat untuk membina laluan kita masuk syurga. Dah, tu je. Ada ujian yang datang, kata ulama, 3 perkara. Yang pertama, kerana Allah nak ampun dosa. Yang kedua, kerana Allah nak angkat darjat. Yang ketiga, kerana Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Tu je. Jadi sebab itu kalau kita ada masalah yang tak boleh dihilangkan. Macam mana nak hilang, Ustazah? Inilah suami saya, kalau hilang mati dia, Ustazah. Nanti kan tak hilang suami. Tapi bagaimana kita memandang, ya Allah, tak apa, insya-Allah inilah laluan untuk aku masuk syurga. Akhirnya datang hayatan taibah, hati tenang, dada lapang. Orang tengok dia, ya Allah, laki dia tu sikit lagi nak jadi Fir'aun. Tapi Masya Allah, isteri dia sabar luar biasa. Pasal apa? Pasal dia jelas pada apa yang dia nak bawa lagi kehidupan. Itu mukmin. Lalu bila kita faham ayat ini tentang puan, akhir sekali Allah menjanjikan kepada kita, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okey, ni bahagian paling akhir. Quran pukul kita cukup-cukup. Quran kata apa?
engkau buat atas apa yang sedang engkau buat hari ini, wala najziyanna. Ngaji bahasa Arab ni, puan-puan, saya seronok ngaji bahasa Arab ni nak bagi puan-puan faham ni. Perhati kalimah yang ada lam di depan, nun syaddah di belakang. Lanahdiyanna, lanabluwanna, lanazidanna, lanajziyanna. Ni ayat kita ni. Maknanya Quran kata apa? Kami akan beri kepada kalian, sesungguhnya pasti kami akan bagi. Confirm lah bahasa kita. Quran kata confirm kami akan bagi kepada kalian ajrahum, ganjaran yang bukan sekadar kita buat kita dapat. Tak. Quran janji dengan bi ahsani ma. Bila guna kalimah ahsan itu dia panggil isim tafdil. Isim tafdil ni maknanya best of the best. Kita bagi ke Allah, Allah akan bagi lebih baik lagi daripada apa yang kalian pernah bayangkan dan lebih baik lagi daripada apa yang pernah kalian kerjakan. Ni kita buat, tiba-tiba balik, contohlah bahasa mudah kan. Kita buat kerja rumah, kita tak berharap apa pun, buat kerja rumah kena tanggungjawab kita je. Balik-balik rumah tengok-tengok, ya Allah, suami beli pulut dakap, double dakap dia contoh. Rasa apa waktu tu? Rasa apa waktu tu? Rasa ya Allah, bermimpi ke aku cubit-cubit-cubit, betul ya rupanya. Lalu Quran memberikan gambaran. Ni, yang kita dok buat rasa macam tak ada apa ni, sampai ketikanya Allah akan balas kepada kita bila kita akan rasa, bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila diluruskan semua ini puan-puan, Quran kata Allah bukan balas setimpal, Allah balas lebih baik lagi daripada apa yang pernah kita usahakan. Lalu semua ini kita ambil pelajaran puan-puan, inilah cara Al-Quran mendidik kita untuk kita dapat kehidupan yang baik, untuk kita dapat balasan daripada apa yang kita usahakan. Cukup sekadar kita percaya bahawa ini adalah janji Allah. Siapa pun boleh jadi mulia. Syaratnya kita beriman dan syaratnya kita beramal soleh. Maka Allah akan beri kita kehidupan yang tenang di dunia dan Allah akan beri kepada kita ganjaran yang besar di akhirat insya-Allah. Boleh dekat tu? 1 jam 35 minit dah. Bukan 1 jam 35, 1 jam 5 minit. Petang-petang ni saya pun heran. Biasanya kalau kat tempat lain ni orang dah sanggup faham dah ni kan. Tapi kat sini ni macam nak perekam saya bersepa. Betul tak? Kan? Orang di Taman Melawati ni hebat. Mungkin ada sesuatu yang sedang dicari oleh wanita-wanita yang berada depan saya depan ni. Sehingga berlalunya masa pun masing-masing nampaknya dia tak angkat lutut, dia hanya picit-picit ibu jari je tu kan. Tu tanda-tanda dah kebah dah untuk yang di bawah tu kan. Okey, jadi sebelum saya berhenti, puan-puan, saya nak sebut begini. Yang kita sebut ni, yang sehari-harian dengan kehidupan kita je. Saya nak sebut poin dia apa dia, nak rumus di hujung begini. Jangan kita pandang sebelah mata, walaupun pada sekecil-kecil amal yang kita kerjakan, kerana Tuhan janji kami akan bagi kau hidup yang tenang. Apa cara dia? Ingat, selama ni kita basuh pinggan, kita tolong kemas rumah, kita bagi suami kita makan, kita pergi ke majlis-majlis ilmu, kita hanya menjadi hidup kita itu rumah, masjid, kemudian pergi ke pasar-pasar mencari makan, rutinnya itu sahaja. Tapi Quran janji, di setiap langkahan kalian, di setiap apa amal yang kalian kerjakan, Allah sedang menjanjikan ganjaran yang lebih besar daripada apa yang pernah kita usahakan. Semua ni tak nampak lagi. Bila kita akan nampak? Bila kita masuk syurga, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang masuk syurga, dia akan rasa, ya Allah, kalaulah aku tahu macam itulah kenikmatannya bertemu Allah, aku akan sanggup untuk melalui kepayahan yang lebih payah daripada apa yang sedang kita jalani hari ini. Maka mudah-mudahan kalau ada dalam kalangan kita ini yang sedang bergolak rumah tangganya, kalau saat ini ada yang sedang merasa penat dengan kehidupannya, kita doalah mudah-mudahan ayat ini boleh bantu untuk menghilangkan kusut yang ada pada hati kita. Kita minta supaya perlahan-lahan Allah mendatangkan tenang pada hati yang kita ada, sehingga balik kita hari ini puan-puan dengan ketenangan, lalu tenang ini dapat kita limpahkan kepada seluruh ahli keluarga kita. Kerana kalau mak tenang, insya-Allah keluarga dia akan bahagia. Happy wife, happy life. Tu dah boleh jawab, mana yang boleh berhenti dah tu. Mana ya?
Jadi sebelum saya berhenti, ada nak tanya ke? 1, 2, 3, tak ada. Okey, bagus. Kalau tidak ada yang ada mau tanya, saya macam biasa itulah. Kegembiraan saya bila tak ada soalan. Saya seronok, maknanya semua faham. Sebab hidup kita ni, kadang-kadang yang susahnya itu adalah balik dan mengamalkan. Datang, duduk, dengar, diam. Itu mudah. Yang susahnya apa? Bila kena batang hidung sendiri. Tak kata pada orang, sama saya cakap pun. Kadang-kadang bila kita marah anak kan, marah sungguh-sungguh. Sekali bila tidur malam baru rasa nyesai sungguh-sungguh. Esok buat lagi sungguh-sungguh. Itulah masalahnya orang perempuan. Lalu cara kita pandu hidup kita berkali-kali selak Al-Quran. Kat mana Allah sedang beri kita nasihat. Jadi petang ni kita dapat satu ayat petikan daripada surah An-Nahl. Mudah-mudahan Allah bantu kita nak jadi perempuan yang beramal soleh, perempuan-perempuan yang ikhlas dengan liku-liku rumah tangganya. Karena saya yakin dan percaya orang yang datang majlis ilmu itu dia sedang mengalami gundah gulana. Orang yang datang majlis ilmu karena dia tahu hidupnya tidak sempurna, lalu di sini dia datang bersimpuh mencari sedikit barakah majlis ilmu untuk dia bawa pulang, menenangkan dirinya sebelum dia menenangkan ahli keluarganya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya berhenti dulu di sini. Pasal kuliah petang ni kita kalut nak sembahyang asar. Tengok pula hak duduk depan saya ni kan. Bila kita sebut nak sembahyang asar ni, Quran kata man amila solihan. Amal soleh tu sembahyang awal. Jadi kita tak boleh berhenti lambat kerana kita nak sembahyang awal. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita tu dah. Tengok aduk depan saya dah menggigil nak sembahyang asar ni kan. Jadi saya tak mau ambil masa panjang sangat, insya-Allah. Saya amat seronok dan saya berterima kasih pada ada yang datang daripada Sungai Buluk, ada yang datang daripada Johor Bahru, ada yang datang daripada Putrajaya, ada yang datang daripada Shah Alam. Tadi saya sempat salam. Terima kasih banyak-banyak. Saya tidak adalah apa yang nak diberikan kepada kalian. Yang saya hanya mampu adalah mendoakan barakah daripada Masjid Hidayah ini, barakah daripada majlis ilmu ini. Allah beri kepada kalian balik dengan hati yang tenang, dada yang lapang. Mudah-mudahan apapun yang datang di depan, kita hadap menjadi orang beriman. Apa kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Ajaib orang beriman itu, bila datang benda yang dia suka, dia syukur. Datang benda yang dia tak suka, dia sabar. Syukur dan sabar itu kedua-duanya menjadi kebaikan untuknya, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah menemukan kita lagi. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. Ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati, kami tadahkan tangan kami ini, wahai Allah, dengan tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini, ya Allah. Tangan yang sama kami tadahkan tanda tidak pernah putus asa kami kepada Engkau, wahai Allah. Sudilah kiranya Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak serta zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami perbaiki kehidupan kami, ya Allah. Bantu kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami menjadi orang yang baik, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk kami memperbaiki ahli keluarga kami, ya Allah. Bantu kami sekeluarga untuk kami solat di awal waktu, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untuk-Mu, wahai Allah. Ringankan lidah kami untuk kami membaca Al-Quran di sepanjang hayat kami, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami menghadiri majlis-majlis ilmu, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk kami memperbanyakkan sedekah, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah keluh kesah di bibir kami, ya Allah. Maafkanlah kami di atas kekurangan kami, ya Allah. Tambahkanlah dalam hati kami rasa bersyukur atas nikmat yang sedang Kau beri, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami mengerjakan amal-amal soleh, ya Allah. Bantu kami untuk meluruskan fikiran kami, ya Allah. Ketika datangnya bisikan-bisikan yang menghalang laluan kami untuk kami bertemu dengan Engkau, wahai Allah.
Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar ya Allah. Jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sebagai ruang untuk kami berteduh, bukan medan untuk kami bergaduh ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Terimalah rukuk kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah segala amal yang sedang kami kerjakan ini ya Allah, menjadi asbab untuk kami bertemu dan melihat wajah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik ya Allah. Berikan kami perakhiran yang baik ya Allah, dengan kesempatan untuk kami tuturkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Janganlah kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami ya Allah. Ya Allah, janganlah ada mana-mana dalam kalangan kami ini ya Allah yang keluar daripada Masjid Nurul Hidayah ini ya Allah, melainkan Engkau ampunkan dosanya sekeluarga ya Allah, melainkan Engkau berikan keberkatan pada kehidupannya ya Allah, melainkan Engkau berikan ketenangan pada hatinya ya Allah, melainkan Engkau limpah ruahkan rezekinya seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir ya Allah. Ya Allah, himpunkan kembali kami di dalam syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua, banyak umur, murah rezeki. Semoga Allah menemukan kita lagi. Sebelum kita berhenti, tadi mudir kita, ustaz kita ada bagi tahu adik-adik kita insya-Allah akan bergerak dengan tabung infak untuk madrasah Ma'had Tahfiz Nurul Hidayah. Ini menantu-menantu kita yang kita boleh lihat tapi tak boleh disentuh. Kalau pecah consider soul. Tu boleh buat balik je. Jadi insya-Allah bergeraklah kita dengan niat, mudah-mudahan infak ini akan melapangkan hati, menenangkan dada insya-Allah. Banyak umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.